Berita terkini, CAS benarkan 7 pemain beraksi sementara. Mahkamah Timbang Tara Sukan, CAS, telah meluluskan permohonan stay of execution yang melibatkan 7 pemain, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmeiro, John Irazabal dan Hector Hevel. Keputusan ini menyaksikan hukuman penggantungan 12 bulan oleh FIFA ditangguhkan buat sementara waktu, sekaligus membolehkan kesemua pemain meneruskan karier dan terlibat dalam aktiviti bola sepak sementara menunggu keputusan Muktamad Rayuan di CAS. Adakah ini akan ada manis-manis buat pemain warisan Harimau Malaya? Welcome back. JDT kembali mengaum di pentas ACLE dengan kehadiran pemain yang digantung. Dua perlawanan terakhir JDT di ACLE amat penting dan dengan kehadiran pemain yang digantung membuka peluang JDT untuk memenangi perlawanan tersebut.